Dosa yang kalau kita buat tidak melibatkan amalan baik kita, dikira dosa saja. Tapi ada dosa yang menyebabkan rosak amalan kita. Nombor satu, syirik. Nampak? Menduakan Allah. Nombor dua, makan haram. Makan haram menyebabkan amalan ditolak. Nombor tiga, hasad dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Siapa yang ada dengki, maka dengki itu memakan akan amalan baiknya, hilang, hapus. Sebagaimana api menghapuskan, menghabiskan kayu yang kering. Nampak? Lagi antaranya kita pergi ke tempat yang dilarang syarak seperti tukang nujum, tukang ramal. Kerana ada Nabi sebut, man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Siapa pergi pada tukang ramal atau bomoh yang meramalkan nasib dan sebagainya, atau tukang sihir, maka tidak diterima semayangnya 40 hari. Kata Imam Nawawi, dia tetap wajib semayang 40 hari. Semayang dia itu tidak diterima di akhirat nanti. Jadi nak kata amalan, dosa yang menyebabkan amalan tidak diterima, tak boleh sewenang-wenang, mesti ada nas. Kena ada hadis yang sahih. Terima kasih.